Rasa makin ngeri nak naik tangga, nak turun tangga. Sampaikan daripada solat tu berdiri nak sampai ke sujud, daripada sujud nak naik balik tu rasa lutut sakit. Ramai orang tak boleh lipat, nak duduk antara dua sujud, nak duduk tahiyat akhir rasa sakit. Jadi nak tahu apa yang anda boleh amal untuk baiki keadaan lutut anda, tengok video ni sampai habis. Saya Amin Kamarudin daripada channel Sendi Healing. Dalam channel ni saya bantu untuk berikan punca-punca pada masalah sendi anda dan juga apa yang anda boleh makan dalam bentuk makanan semula jadi, kita panggil suplemen semula jadi, yang halal, KKM approve. Yang penting ada banyak kajian yang menunjukkan dia sangat selamat dan sangat berkesan. Kalau anda first time, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Okey, sakit lutut ni dah sekarang ni bukan masalah orang tua saja. Dah jadi ramai orang muda yang dah sakit lutut akibat banyak faktor lah. Berat badan, gaya hidup. Macam orang dulu dia banyaklah bekerja kan. Banyaklah orang kata berkebun, banyak exercise. Orang sekarang ni mungkin badan berat, jadi kita banyak kerja office. So tak kira lah siapa anda, kalau ada masalah sakit lutut, macam mana ada nak makan, nak bagi ada nutrisi yang membina keadaan sendi lutut yang lebih sihat. Dalam keadaan mungkin anda ada ambil rawatan daripada pihak klinik, itu teruskan atas nasihat doktor. Tapi apa yang kita boleh buat sebagai nak makan, mungkin ada setengah orang tak nak lebih-lebih makan ubat, nak pada benda yang natural. Okay, jadi yang pertama saya boleh kongsikan pada anda ialah omega 3. Omega 3 ni bukan daripada ketumbuhan, saya maksudkan omega 3 daripada minyak ikan. Sebab dia akan bagi EPA dan DHA dalam, maksudnya omega 3 dalam bentuk yang mudah diserap oleh tubuh. Cepat nak serap. Okay, kalau daripada tumbuhan ni dia macam dia kena convert dulu, baru kita boleh serap. Jadi omega 3 kerja dia adalah anti radang, sakit kan, anti radang, dia akan bantu untuk menyihatkan sendi, otot-otot di sekeliling sendi lutut kita, dia akan bantu untuk kuatkan otot tu, nak berjalan, nak bangun, nak duduk. Dan yang penting sekali sebenarnya anti radang. Berlaku merah-merah bengkak dekat bahagian sendi kita tu, dibantu untuk redakan radang tu, redakan bengkak supaya tubuh kita boleh fokus baiki sel-sel rosak. Okay, sebelum saya nak masuk suplemen yang kedua, saya nak bagi tahu anda, kalau anda nak berminat nak dapatkan suplemen ni dengan kadar yang segera, dengan teknik pengambilan yang betul, boleh dapatkan di nombor phone saya di screen dan juga di bahagian description. Okay, di bahagian description. Jangan klik iklan-iklan yang keluar kat bawah ni, biasanya bukan daripada Sendi Healing lah. Okay, yang kedua ialah saya suka cadangkan ambil B-complex. B-complex ni dia bantu untuk aliran darah, jadi recovery lutut tu lebih cepat. Dia bantu untuk tahan sakit sebelum jadi. Tahan sakit sebelum jadi. Takkan kita asyik nak makan painkiller je kan. Sakit sikit-sikit kan, nak fokus ibadah, nak fokus buat kerja, tak nak fokus kepada sakit tu, ambil B-complex. Tapi B-complex ni memang banyak dekat pasaran. Cuma majority B-complex tak lengkap dengan 8 jenis B, dan ada bahan-bahan yang dalam B-complex tu biasa dia tak masukkan mungkin sebab benda tu mahal lah. So B-complex yang kami sediakan di Sendi Healing ni memang pada harga yang terbaik dekat pasaran, dan mudah diserap dan memang berasal daripada bahan-bahan yang semula jadi. Okay, yang ketiga saya cadangkan ambil kalsium. Kalsium ni sama yang faham kan, kalsium ni untuk tulang, tapi sebenarnya dia bukan kalsium saja tau. Kalsium ni, okay, saya bagi tahu fungsi dulu. Fungsi dia, kalsium ni untuk membentuk 60% daripada tulang. Yang kedua, kalsium ni bantu untuk melegakan sakit. Dia memang sebab dia bagus untuk urat saraf, kalsium ni. Jadi kita makan, kita rasa urat saraf kita tak tegang, jadi lega. Okay, yang ketiga, kalsium ni sebenarnya selain pada untuk tulang, dia diperlukan oleh otot-otot di sekitar sendi kita untuk menggerakkan lutut. Untuk pengecutan dan pengembangan otot kita tu, untuk kita grip, pegang, gerakkan kita punya tulang. Jadi penting. Kalau tak cukup kalsium, jalan tu boleh jadi sengit. Muda-muda okey lah, tapi lama-lama ada jadi masalah lah. Okey, jadi macam mana nak pilih kalsium yang bagus? Dia mesti datang dengan beberapa benda. Dia mesti ada vitamin D. Vitamin D yang untuk pastikan kalsium tu diserap. Seronok makan kalsium tapi tak diserap. Kena ada vitamin D dan kena ada magnesium. Magnesium ni bantu untuk susun kata ketumpatan tulang tu, disusun supaya tulang tu jadi kuat. Dan adalah benda-benda lain, boron, manganis, banyaklah jenis-jenis galian lain yang bantu untuk bekerja, untuk bagi orang kata kesan
kalsium tu lagi mantap. Okay, so itu 3 cadangan saya yang utama, dan saya suka untuk tambah satu lagi sekiranya anda ada bajet. Okay, boleh tambah polyphenol blend. Polyphenol blend ni bagus di kat mana? Dia anti radang yang sangat tinggi, dia cepat untuk turunkan kesakitan, tapi harga dia tinggi sikit lah. Saya bagi tahu terus terang, harga dia tinggi sikit, sebab dia memang sangat kualiti. Sebab bahan dia pun daripada Georgia, dan memang tak ada sumber tu dekat Malaysia. Dan dia bantu untuk aliran darah, dia bantu untuk baiki kerosakan sel dengan cepat. Dia baiki ke tahap dalam DNA tu, dia akan baiki, dan dia bantu untuk turunkan radikal bebas. Dalam tubuh kita ada radikal bebas tau. Radikal bebas ni, dia benda yang bila tubuh kita bergerak, dia akan hasilkan benda tu lah. Macam kereta, asap kereta lah lebih kurang kan. Dan dia akan melambatkan proses recovery kita. So, polyphenol tu dia akan bantu untuk turunkan radikal bebas. Okey, dah banyaklah untuk isu oksidasi tulang. Bagus sangat. Okey. Nak hasilkan sel baru. Okey, itu polyphenol. Jadi, nak dapatkan ni, simple saja anda boleh klik nombor telefon yang tertera di skrin, dan juga anda boleh WhatsApp saya di nombor telefon 011 13 11 33 16. 011 13 11 33 16. Boleh dapatkan juga di link yang saya sediakan di bahagian description. Okey, bukan iklan-iklan yang keluar kat bawah dia. Itu saja. Assalamualaikum.